Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini saya nak unboxing Nothing Phone 3A. Ini baru beli lah. Tahun lepas saya beli Nothing Phone 2A. Di tahun ni saya beli Nothing Phone 3A pula. Nak tengok macam mana dia punya appearance dia lah kan. Sama ada lebih bagus ke. Oh sorry. Okay. Ini dia punya packaging ni lah. Okay, packaging standard lah. Ada bubble wrap semua kira standard lah ni. Okay guys, ini item yang dibagi lah kan. Okay, dia bagi earbud CMF. Ni pun pernah dapat sebelum ni, dia berkualiti lah Kalau kita tengok earbud ni, tengok buka kejap apa yang ada. Okay, ini dia punya tu dia lah. Dia punya earpiece yang nak pasang sebagai penebat. Dan dia punya barang kan. So dia pun ada cara juga lah. Dia ada gam ni. Okay, agak menarik earbud dia. Okay. So earbud ni earbud original lah. CMF nya Nothing Terus dia terconnect dia terconnect dengan phone yang saya pun pakai phone Nothing juga, tapi phone Nothing yang lama lah kan. Ini phone Nothing yang baru. Okay, dia ada bagi stiker macam best juga stiker dia ni. Okay, casing. Tengok casing ni ada apa? Biasa casing yang transparent kot. Biasa dah kan. Of course lah casing transparent. So yang biasa lah. Casing transparent. So tengok belakang ni macam model 2A juga ni kan. Dua kamera kat tengah. Okay. Now the moment of truth. Okay, dia cara buka di sini. Tengok open. So kita pun open, koyak. Macam tu je koyak. So atas ni tarik. Oh, tarik. Okay, and then tarik je lah. Okay, tarik. Okay, kita flip. Inilah dia.